Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta baru dulu yang pernah kena recall balik. Sebagaimana kita tahu kereta-kereta yang dipanggil recall balik ini ataupun dipanggil balik ini mempunyai masalah yang besar pada produk barang yang digunakan ataupun pihak manufacturer mahu periksa lebih terperinci lagi. Ada kalanya kereta-kereta yang dipanggil balik ini ataupun yang di-recall balik ini tidak pun mengalami masalah, tetapi kebanyakan unit pada tahun itu telah pun mengalami masalah. Dari situlah pembuat kereta ataupun manufacturer panggil balik batch tersebut. Namun walaupun begitu, bila mana kereta-kereta ini dipanggil balik ataupun di-recall balik lebih daripada satu ataupun dua kali, orang ramai akan mula fikir negatif, jadinya unit pasaran terpakai akan mula drop. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat kereta apakah yang pernah di-recall balik ini. Pertama, jenama Toyota. Antara kereta Toyota yang di-recall balik ini bermula daripada Toyota Corolla, Toyota Vios dan Toyota Camry. Yang mana unit ini dipanggil ataupun di-recall balik bermulanya daripada tahun 2009 sehinggalah tahun 2019. Sebagaimana kita tahu, jenama Toyota ini memang terkenal sebagai sebuah kereta yang tahan lasak serta senang untuk dijaga. Walaupun begitu, ada beberapa komponen ataupun produk dalam jenama ini perlu kena tukar. Antara masalah Toyota yang menghantui pemiliknya pada ketika itu adalah fuel pump gagal berfungsi. Antara tahunnya bermula daripada tahun 2018 sehingga tahun 2019. Masa ni boleh dikatakan Toyota buat recall besar-besaran. Ini disebabkan oleh fuel pump tersebut gagal berfungsi ataupun tak tahan haba panas. Kadang-kadang akan ada terhidu bau minyak dalam kabin. Kedua, isu braking. Untuk isu brake ini kebanyakannya terjadi pada Toyota Camry dan Toyota Altis. Antara simptom-simptomnya pada ketika itu adalah brake menjadi keras, jarak membreak lebih jauh lagi dan lampu brake menyala dengan tiba-tiba. Ketiga, masalah ECU dan software error. Untuk isu ini Toyota panggil secara berkala ataupun berperingkat jika tiada aduan yang dibuat. Dan yang terakhir sekali tentang jenama Toyota yang di-recall balik ini adalah masalah pada airbag ataupun lebih tepat lagi dipanggil airbag Takata. Sebenarnya untuk isu airbag ini bukannya masalah pada company Toyota tetapi pada produk yang digunakan. Sebabnya banyak lagi jenama lain yang menggunakan produk ini ataupun jenama ini telah pun dipanggil balik. Pada ketika itu banyak juga aduan yang dibuat oleh orang ramai tentang masalah airbag ini. Antara masalahnya adalah airbag boleh meletup dengan sendiri sehinggakan di luar negara ada yang pernah menyebabkan kematian disebabkan oleh airbag ini. Kesimpulan yang boleh kita buat tentang masalah recall yang dihadapi oleh jenama Toyota ini bukanlah antara company yang sempurna, tetapi mereka lebih bertanggungjawab. Bukan sebab lemah tetapi lebih pentingkan reputasi. Kedua, jenama kedua yang kena recall balik adalah pencabar kepada Toyota, iaitu Honda. Kebanyakan kereta-kereta Honda yang dipanggil balik ini bermulanya daripada tahun 2010 sehingga tahun 2020. Kereta-kereta Honda ini dipanggil balik ataupun di-recall balik adalah untuk tukar 4 komponen. Antara masalahnya adalah fuel pump gagal berfungsi. Lebih kurang 87,490 unit kenderaan Honda telah pun dipanggil balik pada ketika itu. Kedua, masalah steering rack ataupun EPS, Electronic Power Steering. Antara kereta Honda yang terlibat yang terkena masalah power steering ini adalah Honda Civic, WRV, CR-V dan Honda City. Jika diikutkan, ini merupakan antara masalah utama yang dihadapi oleh pemilik Honda pada ketika itu. Yang mana kebanyakan bermula pada kereta-kereta tahun 2022 sehingga tahun 2024. Ketiga, software ICM dan drive power. Tetapi untuk isu ini cumalah terjadi pada Honda Accord versi hybrid sahaja. Di-recall balik ataupun dipanggil balik untuk update software dengan lebih baik. Dan yang terakhir sekali iaitu yang keempat tentang masalah yang dihadapi oleh jenama Honda ini adalah wheel ataupun safety issue ataupun lebih tepat lagi nak tayar longgar tidak cukup kuat. Namun untuk isu ini bukannya terjadi pada unit Malaysia, kebanyakannya terjadi pada unit UK ataupun Eropah dan ianya terjadi pada
kereta Honda Civic tahun 2017 sehinggalah tahun 2021. Pada ketika itu boleh dikatakan ada yang pernah claim tayar boleh tercabut dengan sendiri. Seterusnya, ketiga, Ford Fiesta dan Ford Focus. Jenama mereka ini masa mula-mula ia masuk di negara kita sekitar tahun 2011. Ramai yang teruja dengan bodinya serta enjin yang ditawarkan pada ketika itu. Namun setelah beberapa tahun ia dipanggil balik ataupun di-recall balik disebabkan oleh ada isu tentang masalah gearbox power shift DCT. Sistem gearbox ini tidak boleh panas, akan terjadi jacking. Kedua, isu kelas dan software TCM pernah di-recall balik berkali-kali tetapi masalah yang sama turut sahaja berlaku. Sebenarnya kalau diikutkan inilah sebabnya jenama Ford Fiesta dan Ford Focus ini jatuh untuk pasaran negara kita melalui pasaran second hand. Sehinggakan hari ini ada yang pernah jual 5 ke 7 ribu ringgit untuk sebuah kereta yang saya boleh katakan masih baru lagi. Keempat, Nissan Almera. Untuk Nissan Almera yang di-recall balik ini ataupun dipanggil balik ini bermulanya pada tahun 2012 sehingga tahun 2019. Model ini dipanggil balik untuk ditukar komponen iaitu sistem airbag sama seperti Honda dan Toyota. Macam yang saya cakapkan tadi, ini bukannya salah manufacturer tersebut tetapi pembekal pada barang tersebut. Kedua, masalah CVT overheating. Dan ketiga, steering rack serta wiring issue. Mengenai recall pada jenama Nissan ini, ianya bukannya dipanggil secara terus tetapi berperingkat mengikut tahun. Tentang CVT gearbox pada jenama Nissan ini, daripada sinilah Nissan kena line up oleh orang ramai ataupun fikir negatif oleh orang ramai sebagai sebuah kereta yang mengalami masalah gearbox terbesar. Saya boleh katakan nama CVT pada Nissan ini turut terjejas menjadikan unit pasaran terpakai ataupun pasaran second hand menjadi draw. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali iaitu yang kelima. Ia adalah Hyundai Elantra ataupun Hyundai Sonata. Untuk dua model jenama Korea yang kena recall balik ini bermulanya pada tahun 2011 sehingga tahun 2018. Saya boleh katakan ini antara jenama kereta Korea untuk pasaran negara kita yang mengalami masalah agak teruk. Namun ianya bukannya semuanya begitu tetapi kebanyakannya begitu. Antara masalah yang sering sahaja dihadapi oleh dua model ini adalah ABS modul gagal berfungsi. Dan masalah kedua paling teruk sekali adalah masalah enjin. Enjin yang dipanggil sebagai Theta 2. Dua masalah yang dihadapi oleh model Hyundai ini bukannya masalah untuk negara kita sahaja tetapi pada unit global. Sehinggakan berjuta unit telah pun dipanggil balik. Tentang masalah enjin pula, Hyundai bagi extra warranty pada customernya. Ini disebabkan oleh enjin tersebut boleh jadi jam dengan tiba-tiba dan di luar negara ada yang pernah kena enjin tersebut pernah terbakar. Siapa dekat sini pengguna Hyundai Sonata ataupun Hyundai Elantra ini? Cuba korang komen dekat bawah. Alright guys, saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini mengenai 5 kereta yang pernah di-recall balik ini. Sebenarnya kalau diikutkan banyak lagi lah kereta-kereta yang pernah di-recall balik ini. Saya boleh katakan hal ini bukannya manufacturer itu gagal tetapi mereka lebih menjaga produk serta kualiti mereka. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.